Berkata good morning Danang day 3. So hari ni memang hujan. Hujan dia tak lebat tapi dia sepanjang hari. Sekarang pun hujan. Nampak tak? So memang kita tak pergi ke Banana Hill lah. Memang cancel lah plan tu. Kita pergi makan dulu breakfast, ambil Grab. Lepas tu kita pergi ke Danang Museum. Lepas tu kita pergi Han Market. Kita datang balik kedai yang mula-mula datang dinner itu supaya nak try breakfast dia pula. Kalau dekat Ho Chi Minh, mai orang breakfast pho dengan kopi. Dekat Danang ni aku rasa ramai breakfast banh mi dengan roti. Banh mi dengan kopi. Tapi dia makan roti lah, roti tu cecah kopi tu. Cuma just nak clarify, walaupun sini ada roti canai, tapi harga dia bukan harga Malaysia lah. Sama macam dekat Korea roti canai sekeping RM30. Dekat Danang Vietnam ni sekeping RM12. Tak, dua keping RM12 satu set. So dia dapat sekeping RM6 lah. Malaysia RM2.50. Malaysia masih murah. Kita makan ni roti canai ada 2, datang kuah dan nasi lemak dan ayam. Tapi roti canai ni datang kuah lagi murah daripada semalam. Dah sampai Han Market. So kita nak tengok souvenir dengan apa-apa barang boleh dibeli. Apa? Jom kita jalan-jalan. Macam pasar Payang. Oh, sorry. Oh, sorry. Kopi. Thank you. Tengok atas ada baju-baju, bawah ni banyak kopi, kacang. Dia orang buka awal lah. Dia pukul 6 pagi dah buka dah. Sebenarnya pasar macam mana-mana negara ada. So kalau nak beli souvenir ke baju-baju ke sini lagi murah. Jangan beli dekat tempat-tempat pelancong, mahal. Kasut pun banyak. Banyak gila. Dia ada Nike Air, ada Hoka, ada Adidas ada. Tapi ketulinan dia aku tak boleh nak jamin lah. Adidas Samba banyak. Ini kita shopping saja. Ramai gila. Paling ramai pelancong kat sini orang Korea. Ramai gila orang Korea. Dah macam dekat Korea dah kau tengok. Orang Vietnam dekat sini pun dah boleh cakap Korea. Ada yang boleh cakap Melayu pun ada. Nak tailor made suit pun ada, baju Melayu, baju kurung semua ada. Sekejap dah siap. Ada orang boleh ukur buatkan dekat situ juga. Ada durian. Besar. Kita balik hotel dulu. Hantar barang-barang ni. Kita rehat jap, solat. Lepas tu kita keluar balik. Kita pergi museum pula petang ni. Mungkin kita makan dekat hotel je kot, pakai RT lah, ready to eat tu ada lagi beli. Kita nak balik ke hotel. Sekarang aku nak jalan pergi ke convenience store sekejap sebab nak makan ready to eat punya food tu. Dia tak ada sayur. So kita beli timun sikit ke, ada salad sikit ke. Lepas tu nak singgah beli kopi dekat Highland Coffee. Sini yang famous Highland Coffee lah. Walaupun sini ada Starbucks, ada brand lain tak nampak lah. Starbucks je lah nampak. Dan juga brand-brand local, brand yang lain. So musim hujan ni aku rasa next time lah kalau datang pergi Banana Hill pula. Sebab walaupun pagi ni tak hujan tapi dia gelap. Lagi pun kena bayar tiket. Tiket tu bukan yang murah. Decide untuk tak pergilah. Lagi pun tiket tu kita boleh beli di situ ataupun beli di klub. So kalau tak beli dulu pun tak ada rugi. Kan kalau dah beli tak boleh refund. Kalau kita pergi Ho Chi Minh ataupun kat Thailand banyak pakai skuter. Sini banyak Honda, Yamaha, Kimco. Even VinFast pun dia ada motor dia sendiri. Cantik juga. Tapi dia punya skuter semua skuter kecil. Untuk kereta pula VinFast saja yang EV. Yang lain macam Honda, Hyundai, dia lebih kepada kereta ICE, enjin biasa lah. VinFast saja yang EV. Maksudnya dia memang utamakan dia punya brand saja untuk EV. Aku tak sure untuk region lain. Tapi setakat ni dekat Danang nak masuk hari ketiga ni, itulah yang aku nampak. Cara pemanduan dia tak laju. Dia relax, dia slow. Cuma dia banyak horn. Sebab dia orang akan jalan, orang faham lah Vietnam ni macam mana jalan dia kan. Dah sampai. Ini lebih kurang macam 7E lah. Aku nak cari barang sekejap. Korang tak ada apa nak makan kan. Korang rasa macam nak makan macam Maggi ke apa kan. Ini boleh. Ini pun boleh. Cuma dia letak sekali lah dengan brand-brand lain kan. Kedai dia kan. Dia berdua dia apa. Ni sedap boleh. Ini boleh. Ini kat Malaysia pun dah jual. Samyang pun boleh. Samyang pun dah halal. No problem.
Coklat kat sini pun. Ya, KitKat tak nak makan. Dah lah, boleh lah nak beli. Kita nak pergi K-Market sekejap. So, tengoklah kiri kanan sebelum anda lintas jalan. Okey. So, macam ni kita boleh lintas. Aku nak cari nasi sebenarnya. Nasi yang ready to eat tu. Macam beli kat Korea itu kan. Ni dia. Thank you. So, korang ada pilihan sebenarnya. Kalau tak nak makan macam ni, bolehlah. Macam aku saja tadi kan, ambil Maggi ke apa ke. Banyak gila kedai-kedai Korea. Aku dah macam kat Korea dah. Memang banyak gila kedai Korea. Dan banyak gila orang Korea memang ramai lah. Kedai kot, maksudnya dia orang buka office kat sini pun banyak. Ni kedai dia. Ice Americano medium. Ni contoh RTE yang aku bawa. Boleh beli dekat Shopee atau TikTok. Ayam black pepper. Dia ada lagi macam rendang, dendeng. Belilah sendiri, boleh jimat sikit masa travel. Masa ni kita orang dah sampai dekat Museum Danang. Tapi dekat luar tu terlalu bising. Aku nak record sampai suara aku pun tak dengar. So aku terpaksa mute dan pakai voice over lah. Dalam pun bising sebenarnya. So dalam museum ni aku terpaksa pakai mic untuk lagi sedar. So kita dalam Museum Danang. Vietnam ni sendiri involve dalam 2 perang Perancis. Dan lepas tu US pula, Vietnam War. 20 tahun perang tu. Dan Danang jadi base untuk tentera laut terbesar Amerika waktu tu. Kalau tak salah aku lah. Jadi kita tengok kat dalam. Vietnam ni dah dijajah oleh French Colonial 1888 hingga 1945. Dan memang tempat dia diinfluence oleh penjajah lah. So kita boleh tengok banyak bangunan yang diinfluence oleh French tu sendiri. Dan ini adalah hasil tinggalan yang ada pada waktu tu. Vietnam menang ke atas US semasa perang Vietnam. Tapi kalau kita tengok dalam movie-movie, semua US menang. Biasalah movie dia. Tapi sebenarnya Vietnam yang menang. Agent Orange ni dah ada 3 juta penduduk yang dah jadi mangsa Agent Orange. Dia spread the chemical towards the people. Cacat sehingga 3 generasi. Memang gila. Ada video kat depan sana. Tapi ramai pula kan. Mereka ni cacat yang tiada ubat macam tu lah. Tak boleh diubati. Cacat dia tu memang kekal dan dia sebenarnya bukan cacat dari segi jin pun. Tapi sebabkan chemical tu sendiri nak bagi generasi yang ke depan tu dah tak boleh survive lah. So negara tu akan mundur lah bila generasi dia dah orang kata tak boleh hidup dengan normal. Yang lain-lain tu biasalah, adat istiadat, cara hidup, agama dan sebagainya. Aku terpaksa pakai external mic sebab dalam ni dia, atau museum dia ada sound system yang sangat kuat dan juga orang ramai bercakap kan. Kalau keluar daripada museum tak besar sangat pun. So sekarang ni awal lagi, baru pukul 2 lebih macam tu. Kita pergi ke Vincom mall lah sebenarnya, jalan-jalan. Winmart yang masuk convenience store tu kecil. Ini dia punya dalam mall ni besar gila. Wah, macam ada. Nampak? Dia saja 3-4 pintu. Macam biasa, durian dia mana-mana. Tadi dah balik hotel, dah rehat, dah semayang, makan. So kita nak keluar balik pergi tengok dia punya pasar malam Dragon Bridge tu, Jambatan Naga tu. Sebab dia ada show setiap Jumaat, Sabtu, Ahad pukul 9 malam ke 9.30 malam. Dia keluar api. Grab pun dah sampai. Let's go. Kita sampai area night market. Tak apa persamaan dekat Malaysia dengan Vietnam. Bila aku cakap thank you dekat Grab tadi, driver cakap thank you balik. Ni kedai jus, soju pun ada. Ini dah macam Jahan Market tadi. Jual kopi, ada jual kasut. Jom tengok apa dekat dalam. Macam-macam kat lah. Meriah pasal malam ni. Hari-hari buka. Itu yang menarik. Orang pun ramai. Orang lokal ramai, turis ramai. Cuma hati-hati, wallet letak dalam beg depan. Jangan letak kat belakang. Nanti hilang. Rasa tak external mic sebab terlalu bising. Ini ada orang buat aiskrim yang aiskrim dia macam apa? Pancake lipat-lipat tu. Lepas tu jual sausage daging apa tak tahu. Lepas tu ada goreng pisang.
Itu ada souvenir, buah. Situ yang kadang-kadang tu aiskrim yang Thailand tu. Ini semua barang-barang sama macam Han Market tadi. Mungkin dia orang berniaga kat sini pula kot malam-malam. Cuma tadi tu terlalu ramai. Nak pilih-pilih barang pun tak boleh. Sekarang ni dia kurang orang. So kita macam lebih relax ke lah. Nak tengok jaket ke, nak tengok bag ke. Jadi kita tengok. Sini pun ada massage kalau nak massage. Oh ni entrance dia. Baju budak pun banyak. Luggage pun ada macam tadi. How much this one? 450. 400. So, lagi macam-macam lah. Itu ada katak. Itu ada tak tahu. Grill juga. Macam binatang ada. Banyak seafood lah. Banyak pilihan untuk lokal dan juga yang siapa-siapa yang boleh makan lah. Kalau boleh makan boleh lah try. Muslim tak boleh makan. Ni macam ni ada pilihan. Ni ada seafood. Tadi ada katak. Kitchen. Boleh potong sendiri je. Cantik, boleh custom. Ikan tilapia hidup. It's so beautiful. It's so beautiful. So beautiful. Saya kat Thailand lah, channel tak pisang. Mana nak pancake? Yang lain sama lebih kurang. Barbecue, seafood. Ini goreng-goreng. Lebih kurang je semua yang berniaga ni. Ini air. Saya makan pun style macam kat market kan. Duduk tepi-tepi. Kat Malaysia pun ada tak style macam ni. Terus sekarang dah jarang nampak dah. Tak ada yang halal. Itu yang pasti. Dia ada pilihan vegetarian je. Macam tadi dia cakap no meat, veggie only. Kalau korang rasa nak berani makan, pakailah. Tapi thank you. Tapi tak ada yang halal. Itu for sure. Semua orang berkumpul nak ambil video. Setiap Jumaat, Sabtu, Ahad 9 malam. Nampak? Semua berkumpul nak ambil video. Tengok dah naga tu buat keluar api. Tapi itulah. Dia macam 2-3 minit sekali tembak. Dah tak nak tengok lah. Jom kita jalan-jalan sekitar Han River ni. Dia Han River juga macam Korea. Cuma dia Han River Danang. Sini banyak cruise-cruise yang berlampu-lampu. Tengok. Cantik. Ramai orang lepak-lepak kat sini. Jumaat malam, esok Sabtu cuti. So orang lokal pun jalan-jalan. Even yang naga tu pun banyak orang lokal sebenarnya. Macam dia lah benda seminggu 3 kali je. Tu pun hujung minggu. Tak lepaskan peluang lah. Tak hujan tapi angin dia sejuk. Sejuk sangat. Ini tempat yang lebih dekat sebenarnya. Tapi itulah mana api dia keluar macam asap je. Aduh. Dah habis kot. Dah habis dah show naga tadi. Dah habis pusing pasal malam. Jomlah kita balik hotel dan berehat. Kemas-kemas esok dah nak balik dah. Good morning Danang day 4. Hari ni tak ada apa. Kita check out daripada hotel. Pergi ke airport. Ni bag. Pergi bag sama, balik sama je. So, kereta dah sampai. Bag dah check in. So, sekejap lagi boarding pukul 11.30 macam tu lah lebih kurang. Flight pukul 12.20. So, kita pusing-pusing airport dia je. Airport dia cantik. Walaupun tak besar sangat tapi cantik. Lengkap lah. Lengkap apa yang ada. Surau pun ada. Bawa stroller. Dapat priority lane. Kita bawa stroller sampai A4 besar. Ni prayer room depan lagi. So kalau tak tempat solat boleh solat dekat sini. Hotel immigration. So kita dah tunggu kat boarding gate. Cuma my advice korang kena ada satu botol air lah untuk masuk dekat toilet airport ni. Sebab dia tak ada bidet. Tapi kalau tempat-tempat lain banyak bidet. Banyak boleh basuh kan, senang. Di airport je susah sikit nak ada. Main dukung.
di sepanjang penerbangan ini dan berharap kita akan berjumpa lagi. Sampai KLIA 2. So, jadi kita pergi collect bag dan ambil Grab balik ke rumah. End of journey. Jumpa lagi. Bye-bye.